Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bawa anak-anak datang masjid, kan? Datang kuliah malam ni, datang ramai. Betul? Kan? Kemudian bawa anak-anak pergi, kalau terbuka TV tu tengok rancangan-rancangan yang baik-baik. Kan? Tak adalah salah tu tengok drama tu. Sekali boleh. Setia itu mahal. Kan tengok drama, tapi itulah drama Melayu ni tak ada kau boleh menyalahkan lelaki tu. Ya, kadang tu dia. Tu sebab kadang bila pesanan-pesanan yang kita dapat tu, anggaplah bila kita nampak benda tu lalu lah dekat dalam media sosial tu, ustaz tu cakap cerai-cerai kan, kita tu, oh betul lah. Tentu je. Saya pernah buat video kepada orang lelaki, mau saya buat, hendaklah melayani isteri dengan baik, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu sebagaimana pesan Nabi, sesungguhnya isteri kamu itu adalah pembantu dan teman yang setia. Bila bercakap dengan, pandanglah matanya, berlemah lembut, jangan berkasar dengan dia sebab dia makhluk yang sensitif, dia kata. Komen orang lelaki mengasih Samsul Lebat atau perkongsian, insya-Allah saya cuba praktikkan. Orang macam tu je. Terima kasih, mudah-mudahan saya dapat mengamalkannya. Okey, orang perempuan tu komen bertuah lah kalau lelaki macam tu. Cuba ambil tu, mudah-mudahan suami saya mampu menjadi seperti itu. Macam tu doa. Jangan negatif ya. Minggu depan tu saya masuk pula pasal perempuan. Saya petik ada ceramah daripada ustaz pada Indonesia tu. Apabila seorang wanita itu dihadapkan di depan Allah, didatangkan suaminya, maka Allah bertanya, bagaimanakah keadaan isterimu ketika ditakdirkan hidupnya berteman denganmu? Maka kata suaminya, sesungguhnya aku redha akan istriku, maka masuklah istri itu ke dalam syurga. Maka ingatlah wahai isteri-isteri, kerana sesungguhnya syurga itu adalah berada di tangan suamimu. Dia kata itu. Dan ingatlah bahawa keredaan suami itu adalah kemuncak karier bagi seorang isteri. Jadi berbuat baiklah kamu kepada suami kamu. Siapa tu je saya share. Tahu tak komen orang lelaki? Orang lelaki komen apa? Mudah-mudahan Ustaz, mudah-mudahan dapat isteri saya mengikuti pesanan ini. Adalah komen orang perempuan. Asyik perempuan aja. Kalau lelaki tak tanggungjawab tu macam mana pula? La ilaha illallah, apa tu? Apa tu? Cuba ambil yang positif. Ambil yang positif tau.